Pengarah Yayasan Terengganu telah mencadangkan supaya kita dapat wujudkan satu imtiaz baru. Selain daripada kita bersetuju membuat imtiaz STIU. Jadi kita nak tambah lagi, tapi saya dah beritahu kat pengarah, sekarang ini kalau kita nak tambah sekolah-sekolah agama memang amat-amat dialu-alukan. Tetapi dalam masa yang sama, fikirkan juga dari segi implikasi kewangan. Tapi apabila pengarah mencadangkan kepada saya, iaitu kita buat satu imtiaz dan kita tidak perlu tergesa-gesa membina satu imtiaz baru menggunakan bangunan yang sedia ada, iaitu bekas Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Batu Rakit. Jadi tidak melibatkan implikasi kewangan yang besar. Saya bersetuju dengan saranan daripada pengarah Yayasan Terengganu tadi. Tak apa, sebab dalam perancangan kita akan bina sebanyak yang boleh sekolah-sekolah agama, terutama untuk memberi peluang juga kepada pelajar-pelajar yang tidak begitu cemerlang dalam peperiksaan UPSR. Sebab itu saya sebut baru ni untuk kita wujudkan sekolah pondok moden, di mana konsep yang kita akan buat ialah secara JV, secara collaboration, secara kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kerajaan negeri bersetuju hari ini membantu untuk pembinaan sekolah pondok moden dengan konsep satu-satu. Maknanya kalau ada pihak mencadangkan buat pondok moden, RM1 daripada pihak, kerajaan akan bagi RM1. Sejuta daripada sebelah pihak, kita akan tambah sejuta. Kita buat secara collaboration. Kita buat. Jadi kita rasa hari ini ramai sebenarnya orang yang nak terlibat dengan pembangunan pendidikan Terengganu. Maka hari ini saya nak menawarkan kepada mana-mana pihak yang nak buat sekolah pondok moden yang akan kita beri peluang kepada pelajar-pelajar terutama yang tidak cemerlang dalam akademik untuk masuk di situ. Paling tidak dia boleh, sebab kita nampak bidang agama ini perlu diperkasakan. Maka kerajaan negeri bersetuju menggunakan konsep RM1. Kalau ada satu persatuan nak buat, dia dapat cari duit RM500,000, kerajaan akan bagi RM500,000. Jadi saya bukalah peluang ini kepada rakyat Terengganu dengan tidak cara langsung kita dapat bersama-sama hari ini kerajaan dapat bantu sebahagian, rakyat yang berkemampuan juga boleh memberi sumbangan.